Jadi Miriam Adelson ini ibarat Dajjal zaman moden. Dia tak keluar terang-terang tapi menggerakkan agenda Dajjal di belakang tabir. Hanya 470 juta harga untuk beli seorang Presiden US. Begitu murahnya harga Donald Trump ini. Bilioner Israel Miriam Adelson dengan kekayaan 35 bilion selama lebih 10 tahun ini, dia beli American Foreign Policy macam beli saham, sikit demi sikit. Mainstream media semua senyap sebab mereka pun makan duit dia. I kept my promise and officially recognized the capital of Israel and moved the American embassy to Jerusalem. Isn't that right, Miriam? Miriam and Sheldon would come into the office. I think they had more trips to the White House than anybody else I can think of. Look at her sitting there so innocently. She's got 60 billion in the bank, 60 billion. And I think she's saying no more. And she loves Israel. Miriam, stand up, please. She really is. I mean, she loves this country. But I actually asked her, I'm going to get her in trouble with this, but I actually asked her once, I said, so Miriam, I know you love Israel. What do you love more, the United States or Israel? She refused to answer. That might mean Israel, I must say. We love you. Thank you, darling, for being here. That's a great honor. I'll always be with you. I'm always going to be with you. I guess maybe something could happen to change my mind. Somebody that's really stupid gets into office and wants to do really bad things, but Miriam Adelson lahir di Tel Aviv pada tahun 1945, kemudian berkahwin dengan jutawan kasino Sheldon Adelson pada tahun 1991. Selepas kematian suami dia, Adelson, pada 2021, dia mewarisi pegangan utama dalam Las Vegas Sands Corporation, syarikat kasino terbesar di dunia dengan operasi di Macau dan Singapura, sekaligus melonjakkan kekayaan dia lebih daripada 30 bilion US dollar. Melalui rekod rasmi Federal Election Commission dari tahun 2016 hingga 2024, Miriam Adelson telah berbelanja 600 juta untuk kempen Republican. Lepas suami dia Sheldon mati, Miriam take over dan dia all in. 2024 saja, pada pilihan raya US 2024 itu, dia derma 95 juta US dollar untuk kempen Donald Trump sahaja, tak termasuk politician lain. Agenda dia satu je, untuk beli pengaruh terhadap Presiden Donald Trump. Elon Musk derma 75 juta untuk kempen Donald Trump jadi headline. Tapi Miriam 95 juta, media senyap sahaja. Kenapa? Sebab Miriam ini bergerak macam deep state di belakang tabir yang mencatur politik US. Kemenangan bersejarah Takaichi dalam pilihan raya LDP Jepun telah menggemparkan pasaran global. Ini bukan kerana beliau bakal menjadi Perdana Menteri wanita pertama Jepun, malah Takaichi juga dikenali sebagai pendukung dasar stimulus fiskal yang agresif, berlawanan dengan dasar ketat sebelum ini. US dollar Japan dah breakthrough melepasi level kritikal 15000. Ini adalah breakout paling kuat tahun ini. Volume dagangan juga melonjak 200% daripada purata biasa kerana pasaran menjangkakan Takaichi akan delay kenaikan kadar faedah Bank of Japan sambil meneruskan stimulus ekonomi. Yang lebih menakjubkan, Nikkei 225 mencatat rekod tertinggi sepanjang masa, melompat lebih 5% dalam satu hari. Volume dagangan juga meningkat 300%, menunjukkan sokongan di kalangan pelabur yang optimis dengan kemenangan Takaichi ini. Seterusnya, saya dah sediakan market outlook untuk pelbagai pasaran utama daripada major banks dan institution. Kawan-kawan boleh download percuma untuk dijadikan panduan trade minggu ini. Untuk download, boleh refer di description di bawah video ini. Jadi, apa sebenarnya yang dia beli dengan berbelanja 600 juta untuk kempen pilihan raya US? Jawapan dia ialah
Greater Israel Doctrine. Ini termasuk plan untuk annex West Bank, Gaza, South Lebanon dan juga Golan Heights. Jadi hasilnya dalam Trump 1.0, US Embassy dipindahkan ke Jerusalem. 2019, Golan Heights annexation, US recognized. 2020, West Bank settlement dideclare not illegal oleh pentadbiran US. Jadi itu tadi untuk sesi Trump 1.0. Dan seterusnya kini untuk term kedua Donald Trump, maybe kita boleh menyaksikan full West Bank annexation. Kemudian selatan Lebanon juga maybe akan dikuasai oleh Israel. Dan Gaza juga sedang menghadapi ethnic cleansing pada masa ini. Jadi itulah sedikit demi sedikit Israel melalui Miriam Adelson mendapat apa yang mereka mahukan untuk tanah Palestin. Selain itu, Miriam Adelson juga ialah Presiden Maccabi Task Force MTS dengan mission untuk target sesiapa sahaja yang kritik Israel. Sebagai contohnya, Columbia University student Mahmoud Khalil, rakyat US yang terlibat dengan Gaza protes dan kemudian dia cuba dihantar pulang. Bukan sebab dia melakukan keganasan, tapi hanya sebab speech yang dia buat. MTF social media ini operate dari Israel, menggerakkan cyber troopers untuk attack pro-Palestine di social media. Bukan itu saja, mereka juga mempunyai operasi militan di West Bank untuk terrorize penduduk Palestin di sana. Jadi Miriam Adelson ini berjaya menjalankan foreign influence operation paling besar dalam sejarah moden US. Dia berjaya beli ahli politik dan Kongres US, mempengaruhi polisi dan pentadbiran kerajaan US, menjadikan US sekutu Israel paling kuat, menjalankan operasi-operasi sulit dan yang paling penting menentukan polisi antarabangsa US terutamanya berkaitan Israel dan Middle East. Dan yang paling menakutkan, tak ada siapa yang boleh menghentikan operasi-operasi ini. Jadi Miriam Adelson ini ibarat Dajjal zaman moden. Dia tak keluar terang-terang tapi menggerakkan agenda Dajjal di belakang tabir. Dan yang pasti, Trump secara sengaja atau tak sengaja telah membuktikan sistem politik US yang kotor dan penuh dengan rasuah. Semuanya boleh dibeli oleh pembida yang paling tinggi. Sistem demokrasi US hanyalah ilusi. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Yeah, we wear the crown. Shoot grease a handle, we're in control. Making money move from